dulu garisan 45 darjah dengan mengambil kira yang paling atas sekali bumbung, tarik mai sini. No, dekat ujung atas, garisan 45. Okey. Okey, kalau pandangan sisi untuk apa bumbung limas Belanda ni, kita nampak apa? Kita dapatkan dulu tengah-tengah dia ni. Okey. Senang je limas Belanda, dah nama limas Belanda. Kan ni nampak segitiga sikit kan? Jadi kita ambil bahagian atas dan bahagian bawah. Daripada papan tumpu kasar tu 30 darjah. Okey. Zoom sikit. Kita tarik benda ni. Ni part dia sebelum jadi segi empat tu tarik mai belah sini. Okay. Jadi garisan double ni ada bahagian atas sahajalah noh. Bernama pelimah Belanda. Jadi yang dia punya apa? Dia akan terangkan bahagian yang ni aja lah kan. Ni sebab dia bahagian bawah ni bumbung limas, jadi saya terangkan bahagian ni aja lah. Saya terangkan yang bahagian tu. Bahagian dalam saya tak terangkan lah sebab lebih kepada garisan binaan. Okey. Kemudian saya terangkan garisan ni. Ni nak menunjukkan perbezaan dia dekat sini lah. Allah. Dan juga pada bahagian atas. Di atas saya nampak dia punya papan tumpu kasar. Yang ni tengah-tengah ada dia punya pembahagi dia. Tengah-tengah tu lah. Okey. Dia nampak segitiga, cuma dia punya papan bahagian tumpu kasar tu nampak 1, 2. Yang ni sebab dia basih bahagian bumbung limas, jadi dia nampak macam tu lah. Ni bahagian dalam ni binaan sajalah sebab nak merujuk kepada bahagian atas. Yang ni pun garisan binaan saja, yang nak dia terangkan bahagian sebelah luar lah. Okey. Senang je. Kemudian pucuk tu boleh tarik mai sini. Kemudian tengah-tengah dia boleh tarik mai sebelah sini. Kemudian tak habis lagi, boleh ambil yang ni, naik atas. Tarik naik atas kiri kanan. Dan juga garisan 45 darjah. Ambil daripada ujung. Okey. Lepas tu baru terangkan. Jadilah bumbung limas Belanda. Okey, siap. Limas Belanda.